How are you feeling today? You ready? You ready? You ready? Itu majlis dengan sukacitanya menjemput tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk bahu sebelah kanan. Ucapkan tahniah kepada diri sendiri. Kan yang hadir pada hari ini ucapkan. Alright. Kita santai saja, santai petang boleh? Alright. Okay. Tapi apa yang disebut sebagai produk power? Ya, apa maksudnya sini? Setiap ahli dia mesti capai sehingga ke peringkat master dalam produk atau disebut sebagai produk power. Bagi orang yang menguasai produk power, dia bukan hanya menjadi pengguna, tetapi dia boleh menjadi pembina bisnes, ya, dengan pengetahuan produk yang sangat tinggi. Itu beza. Sebab itu sama ada kita boleh market kita punya produk atau tidak bergantung kepada penguasaan produk. Maka anda akan jadikan produk ini sebagai makanan harian. Okey, disebut sebagai daily uses, ya, untuk produk ini. Okey, yang ketiganya, ya, apabila anda sudah jadikan produk ini sebagai amalan makanan harian, anda dapat nikmat kesihatan. Anda berada pada kesihatan yang super. Okey, kesihatan yang super. Manusianya ada dia punya tahap kesihatan dia low, dia punya healthy. Ada yang hanya kata apa yang sekadar normal saja, dan ada yang mencapai tahap super, dia punya healthy dia, kesihatan dia. Jadi orang yang mengambil produk-produk kesihatan ini, dia akan berada pada tahap kesihatan yang lebih tinggi daripada orang lain. Okey, jadi anda akan menjadi seorang yang berani berkongsi dengan orang lain. Nampak? Jadi kalau anda hanya menggunakan produk ini sekali-sekala, anda tak berani kongsi. Untuk diri anda pun anda tak kongsi, macam mana nak kongsi dengan orang lain? Daripada anda berani berkongsi dengan orang lain, akhirnya anda jadi business developer, atau sebut sebagai anda bina perniagaan ini. Produk ataupun harta yang paling bernilai pada diri anda ialah tubuh badan anda sendiri. Itulah yang paling bernilai. Betul atau tidak? Ya? Jadi kalau kita tengok kan, maka kita kena jaga tubuh kita dengan ilmu. Nampak situ? Jaga tubuh badan anda dengan ilmu. Contoh begini, ya. Sebuah kereta yang anda beli, anda kena jaga atau tidak? Anda main pakai saja atau anda jaga dengan ilmu? Betul. Apa yang keperluan kereta itu, servis kereta itu anda faham. Kena faham kan? Kena tukar minyak hitam. Kalau anda bagi barang yang tak berkualiti, kereta anda akan ada masalah, cepat rosak. Betul? Adakah anda bagi sesuatu yang berkualiti terhadap diri anda sendiri? Nabi kata, kamulah yang kena jaga diri kamu sendiri. Itu sebenarnya, itu maksud Nabi. Cakap dalam bahasa yang kasar sikit. Nampak? Kamulah yang kena jaga tubuh badan kamu. Kalau kita tak jaga badan kita, siapa nak jaga? Anak-anak kita jaga tak? Belum tentu. Belum tentu. Kalau kita badan kita rosak, nak mengharapkan orang lain yang jaga. Nampak? Itu yang kita kan, itu yang saya nak tekankan. Tun Dr. Mahathir, usia dia berapa? Lebih 100 tahun dah, 101 kan? Tapi apa kata dia? Dia kata, sekarang saya tengah belajar bahasa Perancis. Nampak? Dia tak biarkan tubuh dia jam, berkarat, otak berkarat. Kita berhenti saja berfikir, otak kita berkarat. Jadi sebab itu, jangan penting soal usia kita, tetapi bagaimana kita menggunakan tubuh kita sewaktu kita masih hidup. Betul atau tidak? Itu yang penting. Kita kuasai produk, mana kenal betul-betul, faham betul-betul bagaimana ia diformulasi, ya, the formulation of the product. Okey, dan anda yakin, okey, kenapa saya mau guna dan kongsi dengan orang lain? Kenapa saya mau guna? Kenapa saya nak kongsi dengan orang lain? Itulah pertanyaan dia. Gaya hidup moden ini, dia mencetuskan penyakit. Okey, gaya hidup moden ini dia create, ya, the disease, ya, penyakit. Okey, jadi keperluan penjagaan diri yang lebih penting hari ini. Dulu tak apa. Makanan datuk kita dulu makanan dia adalah bersifat alami. Setuju tak?
direct, bersih, betul. Sampai semua hidupan dapat tumpang hidup. Ikan, betul tak? Segala haiwan-haiwan dapat tumpang hidup dulu. Tapi sekarang banyak haiwan yang pupus, dia mati kerana keracunan, betul? Keracunan. Jadi inilah situasi hidup kita hari ini, penuh dengan keracunan. Jadi kita lihat 4 perkara ni pun dah faham. Dulu kan, walaupun orang penat bekerja, tapi malam dia rehat, betul tak? Ada tak kita dengar dulu kecil-kecil, dulu pukul 9 malam orang mengetuk lagi, buat kerja lagi, ada tak? Tak ada. Semua orang dah tutup lampu, dah tidur, betul tak kan? Boleh kata duduk dekat rumah lah berehat, betul tak? Siang dia bekerja mati tulang, tapi malam dia berehat. Hari ini kalau kita keluar ke jalan raya, banyak tak kenderaan yang bergerak di jalan raya? Banyak tak? Banyak, betul tak? Menunjukkan orang masih bekerja walaupun sampai awal pagi. Setuju tak? Jadi itu tak kira mana kerja-kerja hari ini pula, kerja-kerja yang bersifat moden banyak menggunakan alat-alat yang mengganggu sistem tubuh. Handphone tu sendiri pun adalah alat yang mengganggu sistem tubuh kita. Nampak dengan gelombang elektromagnetik dia dipanggil handphone, ya. Alright. Kemudian kerja kita penuh tekanan dan jadual padat. Makan pula, makanan sekarang dah berubah, bukan makanan banyak hari ini adalah makanan proses. The processed food dipanggil. Makanan yang menyebabkan badan dia cepat apa? Badan kita, sel-sel badan kita menjadi tidak sehat. Alright? Orang dulu bekerja, dan untuk bekerja dia kena bergerak, dia kena aktif. Orang hari ini dia bekerja, untuk bekerja dia tak payah bergerak. Betul kan? Macam saya bergerak sini sikit-sikit agak-agak, bila terbakar kalori saya. Physical activity not consistent. Jadi hari-hari kita duduk diam. Alright? Jadi rehat, ya, juga waktu rehat kita tidur ialah proses pemulihan tubuh. Betul? Kenapa orang dulu umur panjang? Lebih 100 tahun. Hari ini susah nak cari orang umur lebih 100 tahun, betul? Kerana orang yang tidur awal pukul 10 malam, 11 malam dia tidur, badan dia akan keluarkan hormon, dia panggil melatonin. Melatonin hormon. Dengan syarat tidur awal. Sleep early, you dapat melatonin hormon. Tapi tidur pukul 1 pagi, MLM. Kan? Hilang hormon melatonin. Bila hilang, lost our melatonin hormone, dan pagi kita jadi orang yang tak fresh, not fresh, kan? Kemudian dah pagi otak kita cepat jam, betul? Kita jadi apa? Mengantuk, ya kan? Saya akan bagi air ini, saya tuang. Air ini untuk apa? Minum. Jadi minumlah kan? Okey. Bismillah. Sebagi sikit. Minum. Bismillah. Akak minum air apa? Air kosong. Apa Jawapannya minum air kosong. Air yang saya bagi ini, cuba baca Kak. Air apa? Air apa? Air Zam-Zam. Jawapan tadi air kosong. Samakah air Zam-Zam dan air kosong? Sama tak? Nampak Inilah keadaannya bila tidak ada produk knowledge. Nampak tak? Anda makan UGK Plus, betul? Anda makan UGK Plus, tak ada produk knowledge. Inilah keadaannya. Nampak? Jadi respon dari tubuh pun kurang, sebab datang daripada arahan daripada otak kita. Jadi kalau anda tak terang betul-betul, faham betul-betul, dia terima, dia mungkin beli kerana kawan, kerana saudara, tapi dia minum biasa-biasa je, dia makan biasa. Esok ada call, dia tanya macam mana, tak ada apa pun. Tak akan rasa pun. Kadang-kadang ada 50% ada kerana airnya ada muncrat, tapi mental tak tangkap. Kalau anda luka di kaki, otak anda tidak tahu, ada rasa sakit tak? Itu ada kosong ya? Anda hanya sakit, rasa sakit bila otak tahu. Beli kereta pun kita akan tengok semua baru pilih. Takkan nak beli produk ini kita hanya beli saja. Kita mesti nilai.
kan, evaluate dia produk dulu, betul tak kan? Okey, jadi kemudian bukankah tubuh kita perlu dipilih dengan ilmu? Okey, saya tekankan. Okey, di sini ya, ini adalah sistem pembersihan semula jadi badan. Okey, the natural detoxification, ya, that's running in our body. Ini adalah mana sistem ini dia terjadi secara natural dalam tubuh badan kita. Daripada our stomach, ya, usus, start from our stomach di sini, pencernaan dan penyerapan, okey. Kemudian lymphatic system daripada sini juga, dan toksik, najis semua berada di sini. Dia akan keluar melalui usus besar, dia keluar. Kemudian di sini juga lymphatic system, dia juga bawa segala toksik, kotoran, okey, bahan-bahan buangan dikeluarkan, dia mengangkut, ya, dalam bentuk liquid, okey, material. Kemudian for our immunity juga di sini dia akan trap, the parasite, kan, semua kuman-kuman dan sebagainya, virus, sel yang rosak semua dia akan serap di sini, dia akan tapis, ya, nodus lymphatic dipanggil. Okey, kemudian lemak ini juga yang diserap dalam usus kecil dibawa oleh lymphatic system kepada darah kita. Alright. Di sini ialah lagi another transportation system, body system. Di sini ialah blood, circulation, atau disebut sebagai pengangkutan sejagat lah, universal, transportation. Dia akan mengangkut, kita nutrien, hormon, oksigen, okey, dan juga bahan-bahan buangan di seluruh badan. Kemudian termasuk daripada our cell, kan. Kemudian dia akan hantar nutrien ini untuk dibaiki atau dibuang. Dari sini, kan, dia akan hantar pula bahagian hati. Hati akan menerima bahan daripada darah, dia proses supaya jadi selamat atau dia singkirkan keluar. Dia mudah untuk dijadikan bahan itu mudah untuk dibuang. Okey, itu peranan dia. Dan juga dia hasilkan empedu untuk penghadaman lemak dan dia singkirkan bahan itu. Kemudian daripada hati dia hantar ke mana? Buah pinggang untuk buat kerja sekali lagi, filtering fortress. Kemudian akhirnya dia hantar kepada pembuangan. Nampak, bila makanan banyak tak betul, akhirnya semua sistem ini blok, ya, semua blok, kan. Bila blok, inilah badan kita akan mendeриtai macam-macam masalah dan penyakit, termasuk radang, inflammation, kan, inflame terjadi. Jadi di sinilah perlunya produk kita yang hasil terbaik untuk clear the system. Mengapa you grade? Why you grade? Kerana kita memang ada portfolio wellness produk yang berkualiti tinggi, very high value produk. Alright. Kemudian keduanya ialah kita di Ugrade, kita mendidik orang dulu, kan, macam mana kita nak bergerak dalam perniagaan ini, dan akhirnya dengan sistem itu anda tidak develop on yourself, tapi anda develop bersama dengan orang lain, ya. Jadi anda membina bersama orang lain, bersama komuniti. Alright. Pertama, anda kena kenali formulasi, apa bahan-bahan yang diformulakan dalam produk ini. Anda kena faham how to use the product, the uses of the product, kena faham dia punya penggunaan dia, dan anda kena faham the value of the product, nilai produk. Alright. Kalau di sini kita tengok UG Care Plus, okey, dia ada sifat di sini, antibakterial, anti-inflame atau anti radang, antioksidan, ya, dia bersifat anti apa nak sebut tu, anti erythema, dia adalah anti radang pada kulit. Itu disebut pada anti erythema, maknanya pada kulit kita juga terjadi radang. Kadang-kadang kita tergaru sana tergaru sini, kan, kemudian jadi kudis, jadi kemerah-merahan itu, peradangan, itu dia juga mengatasi masalah ini. Kemudian dia kuatkan daya ingatan, dia menurunkan paras kolesterol, dia meningkatkan fungsi immunity tubuh, dan dia lancarkan, ya, sistem peredaran darah, dan juga untuk jadikan jantung kita jauh lebih baik. Alright. Jadi kalau kita lihat di sini, UG Care ini ialah hero produk kita. Hero, ya, dia adalah produk yang paling utama. Siapa yang sesuai untuk guna produk ini, kan, siapa yang sesuai. Yang keduanya ialah
formulasi produk. Jadi siapa yang sesuai, semua golongan. Ya, kalau disebut UGK ni, semua golongan. Kanak-kanak pun boleh ambil UGK Plus. Okey? Yang apa, kanak-kanak juga boleh ambil. Okey, formulasi ni ialah bahan-bahan yang ada tu, insya-Allah kita akan next tengok itu. Okey, di sini disebut sebagai artichoke leaf, asal dan tumbuh secara asli di Mediterranean, di kawasan Eropah. Dokudami ialah herba yang berasal daripada Jepun. Okey, jadi dia herba yang nanti kita akan tunjukkan next untuk ni kelebihan dia. Cuma saya nak sebutkan kalau dokudami dia lebih kepada pembersihan. Artichoke ni dia contohnya dia lebih pastikan sistem tubuh berjalan dengan baik. Organ-organ tubuh berjalan dengan baik, itu adalah datang kelebihan daun artichoke. Dia sangat baik ya. Kalau kita tengok apa ni nanti next insya-Allah. Kemudian rice ceramide untuk kecantikan kulit, green apple, dan juga kita kena tahu cara penggunaan. Bila kita ambil ya UGK Plus ini, dia akan bersih satu tubuh akan cantik, kulit anda akan cantik, hidup anda akan rasa lebih berseri, bertenaga. Dia bersifat anti-aging, cergas dan energetik. Kemudian dia kuat immunity anda. Alright. Jadi dia akan melakukan ini untuk detox ini keseluruhannya. Okey, kat sini anda dapat lihat itu artichoke leaf ni, dia anti-aging, kita kata melambatkan penuaan, membantu tubuh untuk mencegah proliferasi melanin, maksud keluarkan jeragat-jeragat hitam dah. Kalau kita tengok bila kita makin berusia, maka nampaklah kita punya kulit kita berjeragat kan. Jadi dapat dikurangkan dengan UGK Plus ni. Kemudian juga ditambah pula dengan sumber kecantikan makanan sel kulit ya, rice ceramide ya. Rice ceramide ni dia berada di antara dermis dan epidermis. Mana bila anda ambil lapisan kulit tu, lapisan dalam kulit tu, bila anda ambil, dia akan membantu menegangkan kulit dan awet muda dan glowing ya. Kemudian blue green algae, antibakteria, anti radang, antioksidan, dan makanan untuk sel dalam badan. Bila kita ambil ya sumber-sumber yang sebut stem cell ini, semua ini keseluruhannya adalah bersifat stem cell, maka contohnya apa ini? Apa akan merangsang tubuh keluarkan stem cell baru. Jadi orang yang faham, dia akan tahu nilai produk dan dia akan amalkan. Okey, kemudian UG and Detox juga adalah produk ya untuk detox semula jadi. Okey, baik untuk orang yang nak turunkan berat badan, orang yang nak slim, orang yang masalah sembelit. Jadi dia menggabungkan keseluruhannya 5 herba terbaik. Kalau kita minum rasa kiwi, Detox tadi. Okey. Banyak dan tuang dalam separuh. Anda minum dulu, tapi jangan minum itu habis. Pada tinggalkan separuh. Okey, lepas tu saya nak ajar anda cara. Okey, Detox ini. Okey. Masuklah tu, masuklah betul. Masuklah betul goncang, lepas tu minum. Ini ada gunting kecil ni. Kalau siapa yang nak gunting ni boleh. Okay. Jangan lupa ditutup balik ya. Tutup balik. Jangan Tutup goncang lagi. Tutup goncang. Minta maaf, botol kita pun ada cacat sikit ya. Okey, goncang macam ni. Okey. Begini. Buat macam ni. Ikut saya ramai-ramai. Dah ready? Okey, ikut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya Allah, sembuhkanlah sembuhkanlah penyakit yang ada dalam diriku. Buanglah segala kotoran dan keracunan, termasuk yang nampak dan yang tak nampak. Segala gangguan yang ada dalam tubuhku. Ya Allah, perkukuhkanlah kesehatanku ya Allah. Amin. Permudahkanlah urusan kehidupanku ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum.
Macam baby lah kan. Sabar ya, mak hari ni sibuk nak salin. Bagi raya esok mak berehat boleh hari ni jangan kelang kabut kan. Mana sabar perut, jangan buang lagi masa ni. InsyaAllah sebab dia bukan dia tak akan buang macam tu ya. Dia akan ambil masa lebih kurang 6 jam ke 8 jam. Biasa. Okey. Jadi bila kita buang nanti baru kita terkejut dengan najis kita sendiri kan. Kenapa dengan hitamnya, dengan keladak, dengan baunya dan sebagainya kan. Aroma dia kerana dia telah betul-betul flush. Tahu flushing? Belum tak dia cuci. Minum bagi habis, jangan tinggal. Untuk dapat sayang ni. Untuk dapat result yang maksimum. Betul saya setuju. Ada kiwi. Bukan sedap. Sedap Datuk, sedap rasa dia. Sedap kan? Sedap, manis. Biasa saya Manis tu bukan gula tak ada gula. Dia manis daripada buah-buah ya. Tu kena faham. Sekam sedia ni sangat penting ya. Dia macam sponge. Bila dia masuk dalam badan, dalam usus kita, dia mengembang. Dia macam sponge. Dan dia akan betul-betul cuci dinding-dinding tu. Kan dia mengembang, dia macam dia cuci lemak ke gula ke apa-apa bahan-bahan yang tak mau dekil tak nak keluar, dia akan bind sekali, dia tolak keluar. Itu yang penting pada kemudian masuk pula dengan konjac gum. Memang sangat baik, termasuk dia ikat kolesterol, dia lancarkan. Konjac gum ni dia berfungsi supaya usus tu dia bergerak. Usus tu sebenarnya dia bergerak, dia panggil gerakan peristalsis usus, dia bergerak macam tu. Usus tak buat. Itu yang sebelit. Lazy lah perkataannya. Dia punya ni kan. Alright. Okay, jadi the lazy colon dipanggil ya, laziness colon. Alright. Jadi kalau kita lihat di sini daun dokodami dia masukkan juga supaya dia membantu, dan yang penting juga adalah daun yang sangat penting itu daun senah ni memang daun yang sangat baik untuk sistem pencernaan tubuh kita. Kelima-lima ni memang terbaiklah ya digabungkan dalam produk ini. Jadi saya lihat produk ini yang kadang-kadang slow. Kenapa? Kerana orang tak faham, tak kenal produk ni. Ada yang tak jadi pun untuk tumpu pada UDK je. Sedangkan produk ni sangat bagus. Sangat bagus ya. Jadi mulai hari ini kena niat untuk terus ambil juga. Alright. Kemudian kita ada juga jamu moden wanita. Dulunya lah mak-mak kita ambil majakan ni Kacik Fatimah, betul? Akas rapat, betul? Bagi mahkota dewa, gunakan herba yang sama, manjakan ni Kacik Fatimah mahkota dewa, tetapi buat dalam bentuk model koyak-koyak saja, tuang bawah lidah untuk kesihatan keseimbangan hormon wanita. Sangat bagus. Okey. Kemudian pula kita keluarkan pula UD booster oral untuk lelaki supaya balance lah suami isteri. Betul tak? Kan? Jadi suami yang dalam keadaan sekarang dulu lain. Dulu memang suami lebih power daripada isteri. Sebab tu sampai 10 orang anak dia boleh bagi. Betul tak? Hari ini isteri lebih power daripada suami. Suami duduk atas kursi pun itu dipanggil kelesuan. Lelaki hari ini dilanda sindrom kelesuan. Itulah berpunca lelaki kena serangan jantung, kecil manis, gaul, masalah macam-macam, termasuk impotensi, lemah tenaga lelaki ya. Kan nampak? Di sinilah mana peranan dia kena ambil ya. Sana ada tongkat adi, ubi jaga, guarana, kata apa, herba untuk lelaki. Perempuan boleh ambil tak? Boleh ambil herba lelaki. Tapi rasa-rasanya kalau perempuan pun ambil herba lelaki, suami dia lagi jam dah jadinya kan. Tak payahlah. Ida ni. Okey, kerana dia ada palm leaf. Palm leaf, daun yang sentiasa bersinar, tak kira siang malam ke, panas-panas buta pun anda tengok palm leaf tu dia bersinar. Bismillah. Saya pakai yang ni ya. Okey. Okey. Ya. Dia mula apa? Ya, terasa kan. Tapi bila pakai alat makeup ni kadang-kadang tak nampak lah, kecuali kalau yang asli tu lebih jelas lah. Okey ya. Jadi itu One more. Boleh. Boleh. Paling kan bila. Ambil yang pucat. Jap. Dia nampak penuh dengan bahan sel kolagen tapi asli halal Okey, betul. goodness yang halal. Okey. Okey, ada Dia ada kasopin. Okey, silakan. Suka senyum. Okey. Senyum. Nampak? Sudah nampak beza kan? Dia akan nampak glowing. Ni pun boleh nampak. Cuma yang sini ni sebab dia ni nampak.
Senyum cuba. Smile, just smile. Okey. Untuk Ida ni, Ida kan? Ida ni Selalu macam tanya. apa? Depan. Untuk Ida Ni kalau perasan sebelah kiri dia sebelah sebelah kiri dia saya spray. Nampak kan? Nampak tak sebelah kiri dia berkilat sikit? Dia berkilat. Ha? Dia pakai makeup tau. Tak sebelah kanan pulang Okey. Yang ni pula sebelah kiri dia saya spray, sebelah kanan dia nampak jatuh, sebelah kiri dia nampak ke atas tegak, betul? The real time anda spot, bukan sihir. On the spot. Inilah kehebatan produk Ugrade International. Okey. Nampak ini nampak clear ya? Alright, sila. Hari Rabu bos kata bagi tepukan. Welcome back our UG Proactive ya. 72 jam selepas spray. 72 jam 3 hari tau. Boleh sampai 500 semburan. Inilah Rabu ni sampai dah. Okey. Kemudian dia sangat praktikal, bawa dalam handbag. Ya, dia spray in your handbag. Kalau katakan di bahagian yang sakit tu kita spray. Okey, dia. Ya, di bahagian kewanitaan ada yang tanya je. Bahagian kewanitaan tu sangat baguslah untuk di spray. Bagi tepukan pada produk kita. Kenapa saya kata bagi tepukan? Sebab saya dah biasa dalam syarikat-syarikat lain, kopi-kopi yang lain dia nak ambil tu kita paksa. UG Cafe, dia Supreme Cafe Latte. Kemudian kembar dia ialah UG Cafe Black Tea Supreme. Pusat pula susu harimau. Okey. Jadi itu Tiger Monk Mushroom ya, dan juga Cordyceps. Sangat bagus kedua ni. Dulu saya jual tiba-tiba saya pun jatuh hati juga dengan yang ni. Betul. Untuk yang ini yang saya tunjukkan. Okey. Di sini. Alright. UG Cafe Premium. Okey. Dia untuk kesihatan, tenaga, keseimbangan dan fokus untuk mata. Kedua dia ni fokus untuk kesihatan mata dan memang betul-betul realistik. Bukan saja buat mata, bila ada minum ada rasa mata anda jauh lebih sihat, tajam, sharp anda punya penglihatan, okey, eyesight anda. Kemudian anda juga boleh buang silau, katarak, mata yang letih, penat, memandu jauh, nampak dan bagi tenaga. Ini adalah dua produk yang terbaik. Dan memang nampak dia semua ni kerana apa? Dia ada lutein and zeaxanthin, alright, untuk mata. Dia ada sarcat uji, omega 3, 6 dan 9. Omega 3 sangat penting dalam makanan harian. Anda ambil kopi ni bermakna anda ambil omega 3. Okey, habatus sauda. Habatus sauda dalam semua manusia lah. Untuk dia raja segala penawar ni. Okey, habatus sauda. Inilah dia sebagai sumber untuk lutein dan zeaxanthin, disebut sebagai ZenMax. Anda tentu tertanya apa itu lutein, zeaxanthin datang dari mana? Bahan mana dan sebagainya. Dia bahan alami. Diambil daripada ekstrak bunga marigold, disebut sebagai Tagetes erecta. Nampak Diambil situ. Maknanya sumber asli tu. Jangan bimbang. Kan? Kemudian jangan ragu. Dan ZenMax ini ialah sumber daripada lutein dan zeaxanthin. Okey, alright ya. Kemudian dia adalah karotenoid yang dikaitkan dengan kesihatan mata. Jadi amalkan. Alright, yang sangat bagus ada Arabic coffee, stevia, cordyceps, okey, gula susu harimau ni dan banyak lagi khasiat. Sampai bagus herba-herba ni, dia ada yang kita tahu dan dia ada yang kita tidak tahu. Itu dia kata herba. Itu dia kata wallah malam. Untuk pernafasan, paru-paru, batuk berpanjangan, okey, kena jangkitan kuman boleh juga. Tapi dia bukan ubat dia bukan ubat, tetapi dia membantu pemulihan sistem paru-paru kita berfungsi lebih baik. Okey, itu dia bukan ubat, jangan salah faham ya. Tapi dia membantu sistem tubuh berfungsi. Setiap produk anda kena tahu apa produk ni. Yang keduanya, kenapa diformulasi macam ni? Kenapa campur herba ni, herba ni? Kenapa dicampurkan? Apa kelebihan dia? Tanya balik pula dari sini kan. Okey, jadi kenapa ada orang makan jadi macam ni? Kenapa orang makan jadi macam lain? Nampak tak? Anda kena ada jawapan. Okey, itu dikata kenapa, kan? Kemudian kenapa ambil pada siang hari? Kenapa ambil pada malam hari? Kena tahu. Okey. Kemudian bagaimana cara nak ambil? Okey, bagaimana kalau berlaku
DOC, Direction of Care, tidak balas sesuai macam mana? Bagaimana nak atasi? Itulah soalan yang anda perlu kuasai. Kemudian siapa yang sesuai untuk diberi produk ni? Nampak ya? Itu antaranya lah. Okey. Kemudian bahan utama, cara kita terangkan setiap herba-herba ni terangkan fakta saja. Anda kena explain fakta, jangan melebih-lebih, jangan gimmick, jangan claim yang bukan-bukan. Kita bukan syarikat yang suka claim bukan-bukan. Just take the phone. Okay, alright. Okay, then pass. Sampai tu. Alright. Bagi satu keyakinan sebenar pada pengguna. Alright. Okay, jadi kita jual dengan ilmu. Alright. Jadi turning point hari ini buat satu turning point. Kembali bertrack yang betul. Sebab saya tugasnya membetulkan anda. Nampak? Sebab tu anda kata gagal. Anda gagal kerana tak ikut apa yang kita ajar. Sebab ramai yang datang faham, yang tak datang bagaimana? Okey. Tak, sebagai pengguna anda berhenti tak? Ramai tak berhenti? Bina anda berhenti tak? Berhenti. Sebab tu kan anda nak pilih hanya sekadar pengguna. Bridge kita, jambatan kita start from belajar biasa, kita jadi seorang agent yang active agent, dan kita belajar sistem, dan the lastly we can be the leader. Nampak kita jadi leader yang kita boleh teach orang lain. Apa yang kita bina sebenarnya? Kalau saya kata pembina, bina apa? Bina produk, knowledge. Bina people, itu community. Bina apa? Okay? Bina sistem. Dan the lastly, we develop leadership. Okay? Alright. Jadi untuk mungkin anda datang sebagai tetamu, tetapi anda pulang sebagai seorang pembina. Hari ini anda datang sebagai peserta dan akhirnya anda datang sebagai pengguna. Alright. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih semua.